bahkan kita boleh bermula bukan daripada noktah kita tadi tu, kita bermula daripada noktah di mana mereka telah habis pengalaman yang mereka lalui. Jadi itu satu usaha yang saya hargailah dan saya kagum. Benda ni moga-moga satu budaya yang berterusan lah, yang daripada kalau yang bermula daripada tahun 1 sampailah habis grad semua, dia jadi satu budaya yang kita telaah buku sama-sama. Jadi pada malam ni saya sebenarnya risau sikit nak menelaah buku ni, sebab saya tak pasti kefahaman audiens yang ada lah, ataupun kefahaman di istilah audiens ke pembaca yang ada kat sini. Dan siapa yang dah sempat menyelak buku ni? Tak ada. Okay. Siapa yang sebelum ni pernah ikuti pemikir anjuran pembincangan tentang meja bulat berkenaan dengan gerakan Islam? Kita ada. Okay, itu lagi merisaukan. Dia ada satu gap yang agak tinggi lah dekat situ kan. Tak apa, kita cuba sama-sama. Ini kita adalah satu perbincangan. Kalau ada tak faham ke, kalau ada apa-apa lontaran ke, kalau ada apa-apa persoalan ke, terus bagi je. Angkat tangan je. Kita cuba bincang bersama-sama lah. Okay, kalau tengok dekat muka hadapan buku ni, tajuk buku ni adalah Projek Tahrir dan Agenda Peradaban Islam di Malaysia. Sebenarnya tajuk ni pun dah banyak beri banyak persoalan kat sini kan. Apa yang dimaksudkan dengan Projek Tahrir? Apa yang dimaksudkan dengan agenda peradaban Islam? Yang jelas kat sini di Malaysia lah. Maksudnya Malaysia tu adalah konteks dia. Dan kat mana penilaian itu berlaku. Itulah di Malaysia.